Selama ni kita ingat kita hanya ada dua pilihan saja, parti A ataupun parti B. Kita akan sentiasa memilih sama ada parti A atau parti B. Selama ini itu yang berlaku. Dan apa yang berlaku selama ini, parti A tak pedulikan kita, parti B pun tak pedulikan kita. Mereka cuma pedulikan kita waktu pilihan raya. Mereka cuma pedulikan kita waktu mereka nak undi kita. Tetapi selepas mereka dapat undi kita, selepas mereka duduk kerusi wakil rakyat, mereka menang pilihan raya, apa berlaku kepada kita? A tinggalkan kita, B tinggalkan kita. Dan mereka akan buat cycle yang sama, pusingan yang sama setiap kali pilihan raya berlangsung. Kalau 5 tahun sekali, 5 tahun sekali lah kita akan dapat nampak muka yang berhormat wakil rakyat datang. Waktu itulah masing-masing nak menunjukkan mereka berusaha nak membela rakyat, mereka menjadi wakil kepada rakyat setiap kali pilihan raya. Itulah dongengan wayang yang akan ditayangkan kepada kita berulang-ulang kali. Cukuplah A dan B buat macam ni. Sampai bila kita nak biarkan A, parti A atau parti B buat macam ni? Kita perlukan kuasa ketiga, parti C, untuk menunjukkan kita tak perlukan A dan B. Bukan ini saja yang perlu disogokkan untuk kita terpaksa hadap, terpaksa kita telan. Kita ada pilihan ketiga yang lebih baik, yang telah pun terbukti, yang telah pun menunjukkan kerjanya. Sama ada menang atau tidak, kita telah membuktikan kita tetap berkhidmat kepada rakyat. Saya dah muak. Kawan-kawan belum cukup muak lagi ke? Kita naikkan A buat perangai macam ni. Kita ingat kita boleh naikkan B lagi baik daripada A. Naik B sama dengan A. Dan akhirnya kita dipaksa untuk memilih antara A atau B, A atau B, A atau B. Seakan-akan inilah saja pilihan hidup kita. Jadi kita tawarkan, PSM tawarkan C, pilihan yang ketiga, kuasa yang ketiga. Kerana apa? Dengan ada kuasa yang ketiga ini, A dengan B tidak akan boleh main-main lagi dengan rakyat.